actually beritahu yang dua kawan lah, very close friend, untuk cari satu anak yatim yang tepat untuk kita buat sumbangan lah untuk buka puasa. Begitu yang dia recommend tempat sini. Tapi sebelum ni bulan-bulan kita ada beri nasi ayam ke tempat ni. I pun tak perasan, I baru diberitahu yang tempat ni bulan-bulan kita beri nasi ayam seminggu sekali kan? Seminggu sekali. Sebulan sekali. Okay. So that's why lah. Boleh tak saya cakap, maksudnya Datuk ni tak tahu pun you bagi sumbangan nasi ayam? Maksudnya tangan memberi tapi tak tahu? Tak tahu. Oh, okay. Baru saya dapat tahu hari ni. Kita 2-3 tempat kita beri sebulan sekali lah. Just sebulan sekali as itu lah, sumbangan lah. Tapi hari ni baru saya dapat tahu yang ni tempat pun terima juga. Okay. Dan baru saya kenal dengan doktor ni, and it's very good. Betul kita orang English cakap good deed lah yang doktor buat ni. Saya just want to carry on apa yang doktor buat ni lah. Okay, sebulan sekali, where we give to apa yang doktor buat untuk tempat ni dengan sekolah. So I decided to have buka puasa untuk dengan anak-anak murid ni. So apa perasaan dia tengok anak-anak kecil ni dapat sumbangan di raya 5-6 tahun? It's sedih untuk tengok dia orang lah. Okay, kita ada, dia orang tak ada. Apa yang kita ada, dia orang tak ada. So it's good. Macam doktor ni datang, dia buka 20 tahun 25 tahun doktor buat ni. Doktor pun tahu untuk kita hidup bahagia, selesa, sehat, kita kena jaga badan. Tapi dengan beri sumbangan pun kita boleh hidup bagus. Dengan beri sumbangan pun kita boleh hidup bagus. So this is one way of how we give to the society lah. Orang cakap kita ni sebelah sungai sini, dia orang sebelah sungai sana. Kita okey, dia orang tak okey. So we have to reach out to them lah. Siapa yang tak cannot afford it, macam anak yatim, it's sad to see lah. I just lost my mother 1 month ago lah. I pun feel tanpa ayah dengan mak macam mana. Sekarang I boleh feel. Tapi dia orang dari kecil, dari bayi, so lot of we businesses kena reach out lah. Jangan just tergantung pada kerajaan ke apa. Kita datang sini, kita usahakan, kita beri sumbangan. Jadi macam apa yang abang-abang kita ni semua buat tu bagus, mai. Maksudnya tanpa mengira agama, bangsa, bagi tak ada kisah. Kita Malaysia, satu Malaysia. How do you feel when you do the iftar with the Muslim? For me it's normal. When I started this business, I had to use pondok, one husband and wife punya nama untuk start this business, because I had a trade ban for 6 months. I tak boleh guna nama saya. I used them. I never went to an Indian, I never went to a Chinese. I went to these people. They said offered without nothing, no. Dia tak tahu saya. Dia mai guna nama dia orang untuk I start business tu. They don't know what is a liability. Dia tak kisah pasal liability. Dia hanya kenal saya sebagai Bob. Untuk Encik Bob, kita buat. So I want to go back to people lah. Sekarang I tak ada contact dengan dia orang, but I do it in another way with other people. Ada surau ke, masjid ke, anak yatim ke, pondok ke, I buat. In fact, every month I got a friend dekat Kemaman where I started this business. I bought waktu hari raya haji, I bought buku. Dia pun ada pondok, I pun pergi sondok. So for me it's nothing. It's something like I treat everybody as a human lah. Side Express Sdn Bhd memberi sumbangan sebanyak RM1,000 kepada pengurusan yayasan lah. Okey, saya Dr. Fazila binti Nordin. Saya adalah pengurusi dan pemegang amanah Yayasan Amanah. Kat sini berapa ramai anak-anak yayasan? Anak yayasan sebenarnya 71 orang keseluruhannya. Tapi hari ini we tengok kebanyakan banyak asnaf juga hadir, sebab hari ini adalah malam terakhir. Anak-anak yang duduk menginap di kita akan dihantar balik ke rumah setahun sekali ke rumah waris-waris. Jadi selalunya malam terakhir ni saya ada satu program hebat lah, bagi duit raya, kemudian makan macam ni lah, meriah lah, jemput semua anak asnaf. Dan in fact asnaf ni sebenarnya bukan hari-hari, bukan hari ni saja yang untuk makan bersama kita. Dan satu hari kita akan menerima penderma akan bagi lebih kurang dalam 5-6 orang untuk saya bawa mereka semua makan bersama dengan anak-anak yatim kita.
Ini sebab masa saya mula 25 tahun dulu pun Datuk dah cakap bermula dengan kosong, saya juga bermula dengan kosong, dan support daripada atuk dengan nenek mereka juga. Sampailah hari ini saya bertahan. Dan Alhamdulillah, macam kita kata tadi, saya teruskanlah, kalau kaya ni biarlah kita kaya hati. Kalau tunggu kita kaya duit, lambat. Yang maha kaya tu Allah. Anak yatim. Ada juga anak asnaf. Yang dari segi asnaf ni kadang-kadang tak pernah jumpa bapa. Kan pelbagai permasalahan keluarga lah macam tu. Tapi kita punya di sini kita punya 90% anak yatim. 10% tu anak asnaf sebab kita ada pengecualian cukai. Lembaga kita duduk di bawah lembaga hasil sebab yayasan ni duduk di bawah Akta Pemegang Amanah di Jabatan Perdana Menteri, yang kita ada 3 pemegang amanah lah. Saya sendiri dan Datuk Dr. Razak, dan seorang lagi dalam pelantikan, Datuk Haris Fazilah. Jadi menggantikan bapa saya, Jendera Besar Tan Sri Abdul Rahman Abdul Hamid. Jadi bila kita ada pengecualian cukai, dia minta bukan 10%, 20% untuk buka kepada asnaf. Untuk dapat zakat dan sebagainya, kan agihan tu. Jadi itu yang kita buka pada asnaf. Before this kita semua 100% anak yatim. Saya sebenarnya pun terkejut juga sebab tak bagi tahu apa-apa ada. Sepatutnya semalam Jadi tapi kita tengok hari ini semua kita menggembirakan mereka. Saya harap seperti tadi bercerita dengan Datuk Lam, semoga doa mereka tu akan membawa kita terus dapat buat perjuangan ni sebenarnya, kan, sebab doa. Saya ni nama saya sebenar Firdaus, tapi di Ipoh ni lebih dikenali dengan nama Alung. Orang bagi saya Alung Azma Catering. Ini saya bagi wang tunai sikit lah. Lepas tu makanan kita ada bagi sedikit diskaun lah. So Alhamdulillah perniagaan kami ni dah bertambah maju. Jadi dengan sedikit keuntungan yang kami perolehi ni, kami berkongsi dengan anak-anak yatim. So untuk masa mendatang saya berharap agar saya dapat membantu lebih lagi anak-anak yatim, bukan sekadar di rumah sini, mungkin di rumah anak yatim lain. Tadi anggaran lebih kurang dalam 60 orang lah. Maksudnya hari ni berkongsi rezeki dengan anak yatim. Kami cuba berkongsi sedikit rezeki dengan anak yatim. So saya juga ingin menggalakkan kepada peniaga-peniaga Melayu yang lain supaya jika tak perlu tunggu kaya baru nak bersedekah. Daripada kita miskin ni, daripada kita bawah, kita bersedekah sehingga kita menjadi kaya. Azma Catering ni sekarang di Kampung Tawas, Tasik. Lepas ni ada buat semangat sambung ke atau ini kali sambung? Ini sebenarnya saya ni menyambung daripada arwah ayah saya. Ayah saya sebelum ni selalu buat sumbangan macam ni lah. So untuk saya sambung dalam masa setahun lebih ni. Perniagaan baru okey sikit, so saya dah start menyumbang lah. Ini yang kali pertama lah.